Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Din Abu Bakar. Saya merupakan wakil pelajar daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Tamus Nasih. Jadi hari ini saya ingin membincangkan 5 ciri murid sejahtera mengikut RPM, iaitu Rancangan Pendidikan Malaysia 2025 hingga ke 2035. Jadi antara 5, yang pertama ialah beradab, yang kedua ialah berilmu, yang ketiga ialah berkeyakinan, yang keempat ialah berkemahiran, yang kelima ialah berdaya tahan. Tapi yang akan saya sentuh hari ini ialah beradab. Antara salah satu cara yang kita murid boleh lakukan untuk menunjukkan sifat beradab kita ialah bertegur sapa dengan guru ketika berpapasan. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih.